Alawin bina atas tanah sendiri, Temelopah hang kita bikin jadi. Ada tanah impian dalam kepala, rumah idaman tapi tak tahu cara. Kojek kami tim dari datang dari Temelo, satu pahang kita pegang. Alawin bina rumah atas tanah sendiri, bumi putera jaga dari pelan sampai kunci. Alawin bina renovation pun boleh lagi, pahang punya rasa kita bina. Hampa happy. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Pulau Terap, di mana rumah dekat belakang saya dah nak handover untuk hari ini. Untuk pengetahuan juga, rumah ni adalah rumah yang keempat Alawin bina di kawasan Pulau Terap. So, sebelum kita masuk dalam, jom kita round dulu sekeliling rumah. Untuk pengetahuan semua juga, rumah ini adalah spek platinum, tapi ada certain part yang tuan rumah tak nak ada lah. Contohnya nanti saya akan tunjuk kat dalam. But before that, kita akan bagi tahu, tak kisahlah tuan-tuan dan puan pilih spek gold, platinum, diamond, bina rumah dengan Alawin tetap dapat full spek rumah yang lengkap termasuk meter air dan juga meter elektrik. Okey, kepada siapa yang selalu bertanya macam consultation tu free ke? Kena bayar ke? Kita bagi consultation secara percuma. Boleh je walk in office kita, tak kisahlah bila masa, tapi diingatkan jangan lupa booking appointment dulu. Macam tu lah. Office kita boleh saja tengok dekat kita punya kat akaun TikTok ataupun boleh Google je Alawin bina antara TM dan TNB dekat Temelo lah. Alright, untuk rumah ni kita boleh tengok dekat bahagian sebelah kanan dia ada satu sliding door lah. Untuk pengetahuan juga, kalau bina rumah dengan Alawin, tak kisahlah spek gold, platinum maupun diamond, kebiasaannya kita akan berikan 3 entrance. Okey, 3 entrance yang kat depan macam tadi ada satu safety door. Tak kisah spek gold, platinum, diamond, memang kita bagi safety door. And then biasanya kita akan bagi sliding door kat bahagian tepi. Tapi kalau tuan rumah nak upgrade jadi folding door pun boleh, dan kat belakang kita akan bagi safety door kalau spek platinum dan juga diamond. Tapi kalau spek gold kita akan bagi pintu biasalah. Okey, dari segi cat juga untuk bahagian luar kita bagi 3 pemilihan warna cat dekat dalam, 3 pemilihan cat warna kat luar dan 1 pemilihan cat dekat pintu. Okey, dekat sini juga kita boleh tengok ada casement tingkap warna coklat. Kalau nampak daripada jauh dia macam warna hitam kan, tapi sebenarnya dia warna coklat yang gelap. So ini adalah contoh untuk spek platinum. Tapi kalau spek gold, dia punya package untuk casement tingkap ni adalah warna silver. Tapi kalau package platinum, dia punya casement tingkap memang warna hitam pula. Okey, kat depan saya ni pula ada satu garden tab. Okey, memang Alawin akan bagi 2 garden tab dekat bahagian luar. Tak kisahlah tuan-tuan dan perempuan, owner rumah sendirilah nak letak bahagian depan, belakang, kiri, kanan. So macam yang ni, satu dekat belakang, satu lagi dekat depan bahagian belah kiri. Okey, dekat belakang saya ni seperti mana saya katakan tadi, 3 entrance. Ini adalah spek platinum. Kita berikan pintu safety door juga dekat bahagian belakang. Okey, kat bahagian belakang juga, tak kisah belakang ke depan, pintu safety door boleh pilih dari segi design, warna dan corak ikut tuan rumah punya cita rasa sendirilah. Kebiasaannya memang kita akan berikan sekali harga, termasuklah dengan rumah sekali dengan peritel longkang lah. So untuk longkang ni bukan asing lah. And then lagi satu kita boleh tunjuk dekat atas tu ada satu tangki air stainless steel. Okey, tangki air stainless steel hanyalah untuk package platinum dan juga diamond. Tapi kalau package gold kita bagikan tangki air poli. Tapi dia punya kapasiti sama sahaja, cuma perbezaan dari segi ketahanan sahajalah. Okey, next kita akan pergi ke bahagian hadapan. Di hadapan saya juga adalah salah satu garden tab yang saya katakan tadi di bahagian hadapan. So tuan-tuan dan puan boleh pilih nak letak bahagian kiri, kanan, depan, belakang, depends on tuan rumah punya preference sendiri. Okey, jom saya tunjuk layout dekat dalam rumah. Ini adalah bahagian kita punya living area. Masuk-masuk je boleh kita nampak bahagian living area sangat luas. Untuk pengetahuan, ini adalah spek platinum, tapi ada certain part yang tuan rumah tak nak ada lah. Contoh bahagian living area ni, kebiasaannya kalau spek platinum kita akan berikan ceiling couple berserta airbox lah dekat bahagian living area. Maksudnya ada lampu macam ni. Okey, tapi dekat rumah ni, tuan rumah ni tak nak ada lah. And then lagi satu, kebiasaan kalau spek platinum juga, kita akan bagikan dekat bahagian
tingkap kita akan berikan curtain box, tapi untuk tuan rumah ni tak nak ada. So maybe ada tuan rumah yang suka ada curtain box, ada tuan rumah yang tak suka ada curtain box. But it's okay, depends on tuan-tuan dan puan-puan punya preference sendiri, cita rasa sendiri. Okay, next kita akan pergi bahagian kita punya family area lah. Okay, untuk bahagian family area ni kita boleh tengok ada ceiling couple beserta cornice, ada lampu, kipas dan switch-switch plug yang tertentu. So seperti yang saya selalu katakan dalam video, kita memang akan berikan switch-switch plug yang tertentu. Dan untuk bahagian tak kisahkan living atau family, owner akan letaklah wifi ataupun untuk S2. Okay, next kita akan pergi bahagian master bedroom, which is bilik yang paling luas, bilik paling besar, yang paling special sebab dia ada bilik air yang sendiri. Okay, so kita akan pergi bahagian bilik air dia. Okay, sebelum kita masuk bahagian bilik air, saya akan terangkan pasal bifold door. Okay, so ini adalah bifold door untuk setiap pintu bilik air. But ada jugalah penambahan yang kita boleh tunjuk nanti dekat sebelah sana. Okay, untuk bahagian bifold door ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sendiri corak, tak kisah nak warna pink ke, warna gold ke, warna grey ke. Belakang boleh lain, depan pun boleh lain dari segi corak. So next kita akan, ini cara buka dia lah. Okay, so next kita akan pergi bahagian kita punya bilik air. So ini adalah package platinum daripada Alawin. Memang kita akan berikan mozaik dekat bahagian dinding sampai ke atas, dan 5 sanitary asas yang lengkap dekat bahagian bilik air seperti toilet bowl, hand bidet, shower, sinki muka dan juga paip wuduk. Okey, tapi kat sini kita tengok ada satu kelainan sikit, which is kita ada satu tempat untuk letak sabun. So ini adalah upgrade daripada customer, which is ini juga adalah salah satu contoh untuk spek dining. Okay, next kita akan pergi ke bahagian kita punya dining area untuk rumah ni. Untuk family-family nak makan-makan ke, dekat dengan dapur dan sebagainya. Alright, so ini adalah bahagian kita punya dining area. Mungkin nanti tuan rumah nak letak meja makan kat sini kan. And then dekat sini juga ada kita punya sliding door. Okay, sliding door ni kebiasaan kita akan bagi 9 kaki lah. Okay, senang pencahayaan nak masuk, pengudaran nak masuk sangat-sangat senang. And then dekat bahagian sini ada juga terrace lah. So sambil makan boleh lah nak ambil angin luar dan sebagainya. So ini adalah bahagian kita punya dining area. Next kita akan pergi bahagian bilik, which is tersorok sikit lah daripada bahagian harapan. Yang pertama kita akan pergi bilik yang kedua dulu lah. Alright, so bilik yang kedua ni berwarna pink. Konsep dia warna pink dan ada warna lain sikit lah. Okay, ini ada bilik. Kita memang bagi ceiling couple beserta cornice, ada lampu, kipas dan switch plug yang tertentu. Sangat-sangat cukup lah nak letak katil, nak letak meja study ke, almari dan sebagainya. Okay, next kita akan pergi bahagian bilik air yang kedua. Inilah seperti yang saya katakan tadi, pintu bilik air dia berbeza lah. Macam yang tadi, pintu air dia bifold, tapi ini adalah pintu air untuk contoh package diamond dari Alawin. So ini adalah bahagian dalam untuk bilik air rumah ni. Sama saja seperti bilik air yang sebelum ini. Kita memang akan berikan 5 sanitary asas yang lengkap di bahagian bilik air, termasuklah mozaik di bahagian dinding sampai ke atas. Okay, next kita akan pergi ke bahagian bilik yang ketiga untuk rumah ni. Okay, so ini adalah bilik yang ketiga untuk rumah ni, berwarna biru. Dan kita nampak warna pink, warna biru, untuk anak lelaki dia. Okay, sama saja, lengkap semuanya dalam bilik tidur. Next kita akan pergi ke bahagian bilik yang seterusnya. So ini adalah bilik yang terakhir untuk rumah ni. Kalau tadi warna pink, warna biru, ini punya warna lain. Ada next jam untuk saya ke tempat yang paling ditunggu-tunggu, which is kitchen. So ini adalah bahagian dapur untuk rumah ni, sangat luas. Kita tengok sini dan kita boleh nampak ada tabletop. Okay, untuk pengetahuan saya juga, tabletop memang Alawin berikan tak kisah spek gold tadi memang diamond. Kita memang akan berikan tabletop backsplash. Okay, 12 kaki. Okay, cuma kalau tulis spek platinum dan juga spek diamond, kita memang akan berikan kabinet lah dekat bahagian bawah. Seperti contoh, kita boleh letak barang-barang keperluan di dalam dapur ni supaya tak berserak lah. Senang letak sudu, garpu, senduk dan sebagainya. Okay, so next kita akan pergi ke bahagian satu lagi, which is yang terakhir dalam rumah ni, iaitu tempat laundry. Okay, nak mendobi ke dan sebagainya, kita memang akan sediakan ada satu plug, ada satu pipe dan juga satu saluran air. Itu sahaja.
saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk bina rumah bersama kami, jangan lupa walk in office kami di Temerloh atau klik link di bio. Cuma diingatkan, jangan lupa booking appointment dulu kalau ingin bina perancangan rumah anda.